Anda mesti selalu nampak kan tajuk-tajuk berita pasal pelaburan berbilion-bilion ringgit masuk ke Malaysia. Tapi apa sebenarnya cerita di sebalik angka-angka yang gah tu? Jom hari ini kita kupas beza antara tajuk utama dengan realiti sebenar pelaburan di negara kita. Kita mulakan dengan nombor ni. Lebih 700 bilion. Bunyinya hebat kan? Tapi apa maksud sebenar angka gergasi ni untuk negara dan untuk kita semua? Adakah semua duit ni dah masuk dalam poket ekonomi kita? Mari kita siasat. Okey, pertama sekali kita kena faham dari mana datangnya angka 700 bilion yang besar tu. Semuanya bermula dengan apa yang kita panggil komitmen pelaburan. Angka 770 bilion ni sebenarnya bukan datang sekaligus. Ia adalah hasil gabungan beberapa pengumuman besar yang dibuat dari tahun ke tahun. Contohnya, pada tahun 2023 ada 347 bilion. Lepas tu, 2024 hampir 379 bilion. Mana ada anggaran sampai 250 bilion untuk 2025. Memang nampak macam minat pelabur tu sangat kukuh. Tapi, dan ini bahagian yang paling penting, satu pengumuman tu hanyalah permulaan cerita. Ia bukan duit dalam bank. Ia lebih kepada satu kenyataan niat. Boleh kata ia macam langkah pertama dalam satu maraton yang sangat-sangat panjang. Jadi, jom kita tengok dengan lebih dekat perbezaan antara apa yang diumumkan dengan apa yang betul-betul dilaksanakan. Dekat sinilah kita akan mula nampak gambaran yang sebenar. Carta ni tunjuk perbezaan yang sangat ketara. Bar yang tinggi di sebelah kiri tu, itulah janji besar. Lebih 700 bilion yang diumumkan. Tapi, bar di sebelah kanan tu pula adalah realitinya. Anggaran jumlah yang betul-betul dilaksanakan setiap tahun, iaitu sekitar 140 hingga 180 bilion je. Jauh beza kan? Petikan dari sumber kami ini memang tepat sekali. Jurang yang kita nampak tadi itulah sebenarnya perbezaan antara tajuk berita yang gempak dengan kesan sebenar yang kita semua rasai dalam ekonomi. Sekarang, kita tapis lagi maklumat ni. Jom kita tengok aliran masuk pelaburan langsung asing atau FDI yang sebenar. Inilah angka duit yang betul-betul masuk ke dalam Malaysia. Jadi, apa benda FDI ni? Senang cerita, ia bukan sekadar janji. Ia adalah modal yang sebenar, sama ada dalam bentuk equity, keuntungan yang syarikat tu laburkan semula, ataupun pinjaman. Inilah duit fizikal yang masuk ke dalam negara kita. Penting untuk kita faham ni. Jadi, berapa banyak sebenarnya FDI ni? Jumlahnya adalah sekitar 40 hingga 50 bilion setahun. Jauh kan beza dia dengan 700 bilion yang kita dengar tu. Inilah jumlah modal sebenar yang menggerakkan projek-projek di lapangan. Dan yang menariknya, duit ni pergi ke mana? Kalau kita tengok, sebahagian besar daripadanya, lebih 60% disalurkan ke sektor perkhidmatan. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting tentang impaknya. Inilah cabarannya. Pelaburan dalam sektor perkhidmatan ni memang bagus, tapi kesan langsungnya kepada kita, orang biasa, lebih susah nak nampak. Tak macam bila ada kilang baru dibina atau pusat data yang besar. Pelaburan ni kita tak boleh pegang atau lihat dengan cara yang sama. Dan ini membawa kita ke soalan yang paling penting sekali. Apa makna semua angka ni untuk pekerjaan dan gaji kita? Kalau kita tengok data rasmi, memang nampak positif. Pada tahun 2023, pelaburan yang diluluskan diunjurkan untuk cipta 127,000 pekerjaan. Dan untuk suku pertama 2024 sahaja, ada potensi untuk 125,000 lagi. Atas kertas memang nampak hebat. Tapi, kita kena tanya soalan yang lebih dalam. Adakah ini kerja-kerja yang berkualiti? Berapa banyak yang bayar gaji lebih daripada gaji minimum? Berapa banyak jawatan tetap berbanding kontrak jangka pendek? Dan yang paling penting, adakah ia membuka peluang untuk syarikat-syarikat kecil dan sederhana tempatan? Inilah soalan-soalan yang menentukan impak sebenar kepada rakyat. Jadi, macam mana kita nak ukur kejayaan sebenar pelaburan ni? Bahagian terakhir ni, kita akan bincangkan satu cadangan untuk cara yang lebih telus, iaitu melalui satu audit yang menyeluruh. Mesej utamanya mudah saja. Kita tak boleh lagi bergantung semata-mata pada angka besar dalam tajuk berita. Kita perlukan satu sistem yang lebih baik untuk jejak prestasi sebenar pelaburan dari A sampai Z. Inilah rangka kerja audit yang dicadangkan. Ia ada 4 peringkat yang mudah untuk kita faham. Ia bermula dengan apa yang diumumkan, kemudian beralih kepada apa yang diluluskan, seterusnya apa yang dilaksanakan, dan yang paling penting sekali,
Apa impak kepada rakyat? Maksudnya, pekerjaan berkualiti dan peluang perniagaan. Anda boleh guna 4 langkah ni untuk nilai sendiri berita pelaburan lepas ni. Jadi, apa yang perlu anda bawa pulang dari perkongsian kita hari ini? Pertama, jangan mudah terpesona dengan angka besar dalam tajuk berita. Itu baru permulaan. Kedua, ingat yang proses pelaburan ni macam corong. Ia bermula besar tapi makin lama makin kecil dan fokus. Ketiga, kejayaan sebenar terletak pada pekerjaan yang baik untuk rakyat dan peluang untuk usahawan tempatan kita. Dan akhir sekali, kita perlu tuntut ketelusan untuk faham cerita sebenar. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Lain kali bila anda baca tajuk berita pasal pelaburan berbilion-bilion ringgit, macam mana anda akan analisis berita tu? Dengan rangka kerja yang kita bincangkan tadi, anda kini ada alat untuk melihat lebih jauh di sebalik angka dan mencari realiti sebenar.